Adik, boleh tak tunjuk dekat kita macam mana cara nak masak mantau dengan kuah cili buttermilk? Boleh tak? Yang pertama kita guna mantau dulu. Mantau ni kita biarkan minyak ni panas betul-betul baru kita boleh masukkan. Berapa keping selalu untuk satu set ni? Selalu untuk satu set kita akan bagi 8 ketul. 8 ketul. Okay, so ini mantau kita yang dah siap digoreng. Sekarang kita nak buat kuah cili buttermilk. Kita bubuh 1 sudu penuh butter. Bubuh garlic chopper 1 sudu. Cubit daun kari. Kita gaul sampai dia cair. Kita akan masukkan 1 sudu tepung kastad, 2 sudu paprika dan 1 sudu cili flake. Susu cair sebanyak 220 ml. 2 sudu gula, 2 sudu cukup rasa, 2 keping cheese yang telah dipotong kecil. Kita akan gaul sampai dia pekat. Bila kuah dia nampak pekat sikit macam ni, dia dah siap. Ini kepah kita yang dah siap timbang untuk 1 set rebus. Kita akan rebus dia sampai dia terbuka sendiri. Okay, walaupun kita dah rebus, tapi tetap juga kena buka satu persatu. Sebab apa? Sebab kita takut dalam dia tu ada pasir. Nampak guys? So ini yang saya maksudkan tadi. Kita akan gaulkan sekali yang kuah cili buttermilk kita dah buat tadi. So kita akan serve dalam kita punya bekas. Kita akan serve dengan daun ketumbar. So inilah dia dengan mantau.